Jeng, 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 jeng. Tu dia. Ha, puding longan Bandung Cik Dayang dah siap. Dapat cantik, menarik, tertarik, komen manda bom. Okey, susunan longan yang cantik, warna puding yang menarik dengan rasa dia punya rose, memang hampa takkan menyesal terhadap resepi Cik Dayang. Jom Cik Dayang tunjukkan step by step macam mana nak dapatkan puding yang cantik macam ni. Agak-agak sebanyak 10 gram. Sebut agak-agak sebanyak 10 gram nah. Okey, brand apa pun tak apa. Yang ni Cik Dayang pakai brand Bunga Raya. Okey. So, Cik Dayang didihkan dulu. Agak-agak ni kita nak sampai dia color dia tu jernih lampuan eh. Bila agak-agak dah nampak mendidih dengan kita punya ayak tadi dah nampak agak-agak tu tak ada berketul. Cik Dayang masukkan pula 100 gram gula kasta ataupun 100 gram gula lah. Okey, Cik Dayang masukkan 100 gram gula. Kemudian kita kacaukan lagi sampai gula ni larut dan sebati. Ayak 600 saja. Ayak 600 ml. Kita ambil loyang ataupun acuan. Cik Dayang pakai acuan bunga macam ni. Cik Dayang nak susun kita punya longan. Kalau apa suka longan, buat longan. Kalau apa suka laici, buat laici. Ini antara orang kata puding yang senang, sedap. Rasa dia memang orang kata siapa buat ni memang tak menyesal. Kalau tak suka longan, boleh buat laici. Kalau tak suka laici, boleh buat nenah. Kalau tak suka nenah, boleh buat longan tu macam mata kucing lah kan. Ikut suka apa lah, apa yang apa suka. Okey, so senang saja. Okey, apa nampak? Cik Dayang dah susunkan. Okey, kita susunkan buah longan di bahagian bawah. Okey, dah masak, dah mendidih dah. Okey, first kali Cik Dayang akan tuangkan dekat lapisan bawah. Tak payah banyak-banyak. Just sekadar nak bagi dia melekat saja. Bila kita dah letak, nampak kita dah letak longan berserta dengan lapisan pertama, kita punya agak-agak, Cik Dayang nak simpan dalam peti. Cik Dayang akan sejukkan sat dan peti air lebih kurang dalam 10 minit. Terusnya, untuk lapisan puding dia Cik Dayang masukkan 1 tin susu cayak. Masukkan 1 tin susu cayak ke dalam adunan agak-agak tadi. Susu pekat manis sebanyak 150 gram Okey, sirap rose ni masuk lebih kurang dalam 1 camca. 1 camca kecil ataupun 1 camca besar bergantung kepada brand yang kita pakai. Nampak? Kacau. Garam sebanyak setengah sudu kecil. Tak pakai pewarna pink. Cik Dayang hanya pakai sirap rose. Okey, so nampak? Cik Dayang kacaukan sikit bagi dia keluar haba-haba. Bagi dia keluar haba-haba panas. Cik Dayang akan letakkan dekat lapisan pertama yang kita buat tadi. Ini lapisan yang kita buat tadi. Okey, tak mau bagi terasa apa cucuk saja dengan lidi. Okey. Okey, so Cik Dayang tuangkan kita punya lapisan puding kita. Masya Allah. Tuangkan apa? Tuangkan saja. Ya Allah, memang sedap. Dah siap puding rose longan Cik Dayang. Okey, sejukkan dalam peti ais sekurang-kurangnya 2 ke 3 jam baru keluarkan dia. Okey, dah pun sejuk, dah pun pejai kita punya puding Bandung longan. Okey, nampak depan, nampak belakang. Cik Dayang nak tunjukkan cara untuk kita keluarkan daripada loyang. Okey, senang saja. Hampa tekankan permukaan dia macam ni. Nampak? Tekankan dia. Tekankan dia. Bila bertekan, pasal tak? Ruang udara dah mula masuk. Sebenarnya nak keluarkan kita punya puding ni, dia memerlukan, tengok. Punyalah senang, dia memerlukan ruang udara saja. Cik tengok Okey, Cik tunjuk balikkan dia. Ya Allah, senang tak senang. Letak terus terbalik. Okey. Kat rumah tu kat rumah mentua, kat rumah Cik Dayang dah apa sampai pukul 3 pagi tadi. Minggu ni kalau rajin balik lagi rumah mak mentua. Pasal mak mentua baik kita balik lah pun. Dah saja mak mentua Cik dah sunyi pun tak ada. Cucu lain, cucu pun sikit. Jadi Cik dah balik je lah. Walaupun kadang-kadang letih kan. Tapi happy lah sebab Cik Dayang dah ada internet kat sana. Cik dah boleh buat kerja. Okey. Okey. So ready nak tengok? Jeng 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 jeng. Masya Allah, dah siap dah. Nampak? Sejuknya tekak.